أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa orang yang mempersekutukannya dengan sesuatu apa juga, dan akan mengampuni yang lain daripada kesalahan syirik itu bagi sesiapa yang dikehendakinya menurut perbuatan hukumnya. Dan sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu juga, sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Ayat ini menyatakan bahawa Allah Ta'ala tidak mengampun dosa orang syirik, melantik Tuhan yang lain daripada Allah. Syirik ni ada dua. Syirik jali, syirik yang nyata, dan syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Yang nyata ialah yang sembah berhala, sembah manusia, lasik Tuhan lain pada Allah Ta'ala, menganggap orang lain beri rezeki bukan Allah Ta'ala beri rezeki, percaya pada Tuhan yang lain pada Allah. Ini syirik yang nyata. Syirik yang nyata ini menghapuskan iman, membatalkan iman, menyebabkan semua amalan dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ada ampun dosa yang syirik ini, melainkan dengan mengucap semula, membatalkan syirik itu. Kedua, syirik sembunyi, iaitulah riak. Buat ibadat nak tunjuk ke orang, nak masyhurkan diri. Ini syirik yang tersembunyi. Syirik sembunyi ini menghapuskan dosa, menghapuskan pahala, menyebabkan amalan tak ada pahala. Jadi begitu. Iman tak batal. Yang batal iman adalah syirik yang nyata, yang jelas. Ini berkait dengan peristiwa dalam ayat yang terdahulu, seorang yang memfitnahkan orang lain, mencuri. Dia curi barang, senjata, letak dalam guni gandum, gandum tumpah, letak rumah orang tuduh orang lain. Fitnahkan orang. Allah Ta'ala selamatkan. Kemudian orang yang buat fitnah ni lari ke Mekah, murtad, keluar daripada agama Islam. Syirik, bila keluar daripada agama Islam, Tuhan tak ampun dosa dia. Semua amalan dia ditolak oleh Allah Ta'ala, menunjukkan bahawa semua dosa manusia lain pada syirik Allah Ta'ala ampun. Disebut dalam hadis-hadis yang banyak, orang bunuh orang, Tuhan ampun. Orang berjudi, Tuhan ampun. Orang berzina, Tuhan ampun. Orang minum arak, Tuhan ampun. Orang tinggal sembahyang, dia bertaubat, Tuhan ampun. Tetapi orang yang syirik dengan Allah, Tuhan tak ampun sekali-kali. Dia mengaku ada Tuhan lain pada Allah Ta'ala, minta dengan Tuhan lah, tak diampun dosanya. Dan sebab itu, seseorang itu wajib menjaga iman dia. Kalau iman dia batal, syirik, dihapuskan pahala-pahalanya, tak diampunkan dosanya dengan syirik itu. Terbatal amalannya. Disebut termasuklah Nabi-Nabi. Tuhan beritahu kepada Nabi, walaqad uhiya ilayka wa ila allazina min qablik la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka wala takuna minal khasirin. Jika sekiranya musuh wahai Muhammad melakukan syirik terhadap Allah Ta'ala, diwahyukan kepadamu dan Rasul sebelum padamu, kalau mu syirik, terbatal amalanmu. Di akhirat kamu termasuk orang yang rugi, termasuk Nabi sendiri. Pada Nabi tak syirik.
Kerahnya amaran. Kerahnya amaran terhadap dosa syirik ini. Amalan Nabi pun ditolak kalau ada syirik. Tapi Nabi mustahil syirik. Tak syirik sekali-kali. Menunjukkan bahawa syirik ini dosa yang sangat besar. Yang paling besar sekali. Tak diampuni oleh Allah Ta'ala. Disebut dalam hadis. Sekiranya hamba-Ku datang kepadaku sepenuh langit dan bumi dosa, selagi dia beriman kepada Allah, Aku ampunkan dosanya sepenuh langit dan bumi. Maka orang yang beriman jangan putus asa. Selagi iman dia ada, dia kena bertaubat pada Allah Ta'ala. Selagi pintu taubat tak ditutup. Tutup pintu taubat bila nyama sampai ke halqam. Bila matahari naik dari arah barat. Nyama sampai ke halqam macam Fir'aun. Nyama di halqam baru nak bertaubat, Tuhan tak terima dah. Matahari berpusing naik belah barat. Menandakan dunia akan kiamat bila masa saja pintu taubat ditutup. Selagi nyawa belum sampai ke halqam, selagi matahari belum naik arah barat, Allah Ta'ala buka pintu taubat kepada mereka yang beriman, yang tak syirik. Allah Ta'ala jadikan sebab turun ayat ini berkait dengan orang curi, lari, kemudian murtad, keluar daripada Islam. Kalau dia dah keluar daripada Islam, dia bertaubat, diampunkan dosanya. Bila keluar daripada Islam, tak diampun dosanya. Dosa syirik bergantung dosa-dosa yang lain. Semua amalan-amalan yang baik dibatalkan oleh Allah. Itu bahayanya syirik ini. Dengan sebab itu, kita kena jaga iman kita. Jangan batalkan dua kalimah syahadah kita. Percaya tak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Saya orang tu percaya tak ada Tuhan sebenar melainkan Allah Ta'ala, dosa dia banyak mana pun, kalau dia bertaubat, diampuni oleh Allah Ta'ala. Sama ada dengan rahmatnya, dengan syafaat Nabi, syafaat malaikat, dengan rahmat Allah Ta'ala. Selagi dia beriman pada Allah Ta'ala. Kalau iman tak ada, jawab dia habis. Dia hapuskan amalannya, tak diterima taubatnya. Ini bahayanya syirik. Syirik dosa yang paling besar sekali. Barang siapa wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesiapa yang menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka dia sesat dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Sejauh-jauhnya. Disebut dalam kisah Nabi Musa. Nabi Musa gocoh orang. Pada masa dia tak jadi Rasul lagi. Mati orang. Nabi Musa bertaubat. Tuhan ampunkan dosanya. Ampunkan dosanya. Kerana dia bela orang dia yang balas dengan orang kafir, dia gocoh mati. Lepas tu Nabi Musa bertaubat. Lalu Tuhan ampunkan dosanya. Dia buat pada masa dia tak jadi Rasul lagi. Menandakan dosa orang yang beriman diampuni oleh Allah Ta'ala. Disebut dalam hadis bagaimana seorang yang bunuh 100 orang, diampunkan dosanya. Pembunuh 100 orang, diampunkan dosanya. Kerana dia masih ada iman. Percaya pada Allah Ta'ala. Begitulah dalam hadis-hadis yang banyak menunjukkan bahawa orang yang beriman ni, Tuhan buka pintu taubat pada dia. Disebut dalam hadis Qudsi. Ada seorang hamba-Ku, Tuhan kata dia buat dosa. Kemudian dia bertaubat. Dia bertaubat, aku ampunkan dosanya. Dia tahu dia ada Tuhan yang mengampunkan dosa. Dia taubat dengan ikhlas. Sungguh-sungguh ikhlas. Tiba-tiba buat dosa pula. Rajuk buat dosa pula. Dia bertaubat pula. Dia bertaubat sungguh-sungguh dengan ikhlas. Tak ada niat nak buat dosa. Tuhan ampunkan dosa dia. Aku ampunkan dosa dia. Dia kenal dia ada Tuhan mengampunkan dosanya. Tiba-tiba buat dosa pula, Tuhan kata. Dengan kelemahan dia. Dia tak mau buat dosa. Bila nak tahan hawa nafsu dia, buat dosa pula.
Dia beristighfar, aku ampunkan dosa. Dia kenal dia ada Tuhan mengampunkan dosa. Begitulah luahnya pintu taubat dibuka oleh Allah Ta'ala kepada mereka yang beriman. Maka kita ambil peluang daripada pintu taubat ini. Disebut dalam hadis Nabi beristighfar 70 kali. Ada riwayat kata 100 kali. Nabi dia tak ada dosa beristighfar sampai 70 kali, 700 kali. Nabi tak dosa beristighfar. Maka kita yang berdosa ni lebih layak lagi beristighfar. Kalau orang tu ada iman, kadang-kadang kebajikan dia buat, hilangkan dosa. Dia ambil wudu, hilangkan dosa. Dia mandi wajib, hilangkan dosa. Dia bersedekah, hilangkan dosa. Dia semayang, hilangkan dosa. Semayang jemaah, hilang dosa seminggu. Puasa Ramadan, hilang dosa setahun. Hilang dosa dengan amal kebajikan. Kalau dia ada iman. Itu pentingnya iman ni. Hilang dosa dengan taubat dan lain-lain. Dosa dengan manusia, minta maaf. Tak ada dia mati. Istighfar pada Allah Ta'ala. Istighfar untuk orang yang kita bersalah dengan dia. Takut jadi fitnah yang besar. Mengaku depan dia jadi dosa lebih besar lagi pula. Istighfar. Allah Ta'ala ampun dengan kita, ampunkan dia. Itu luahnya pintu taubat kepada mereka yang beriman. Wallahu a'lam.